Menteri Ekonomi yang baharu, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, bertekad meneroka segala ikhtiar bagi menempatkan ekonomi negara ke landasan terbaik. Dalam kenyataan pertama selepas memasuki pejabat, Ahli Parlimen Johor Bahru itu mengakui kebimbangan rakyat terhadap keadaan ekonomi yang mencabar. Beliau menegaskan kebimbangan ini akan menjadi pendorong dalam menentukan keutamaan dasar ekonomi. Akmal menekankan tindakan bertanggungjawab adalah dengan meneroka segala ikhtiar dan pilihan yang ada agar kedudukan ekonomi negara dapat diperkukuh meskipun berdepan cabaran sukar. Beliau turut menyatakan komitmen untuk meletakkan posisi ekonomi Malaysia pada tahap terbaik. Menurut Akmal, pertumbuhan ekonomi dunia dijangka lebih perlahan sekurang-kurangnya sehingga tahun 2027. Ketegangan geopolitik, ketidaktentuan ekonomi dan perdagangan global kekal sebagai cabaran utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dengan mandat baharu, Menteri Ekonomi bertekad memastikan Malaysia terus berdaya tahan dalam menghadapi cabaran global.